Masya Allah, asal teruk sangat ni jalan ni. Berlobang-lobang. Hei. Dalam ke tak dalam ni ah? Risau pula. Ni dah tahu kok ada yang terjatuh mati lemas kan. Boleh tahan juga ah. Ini kalau nak berkubang ni boleh ni. Ni aku nak cerita sikit lah hari ni kan. Hari ni hari cuti. Kalau hari biasa tak dan nak buat video kat sini kan. Jangan tanya aku dekat mana lah kan. Rasanya korang tahu kan. Yang kata jalan rosak disebabkan lori tu, korang pernah tak fikir apa sebab jalan ni rosak? Tempat ni memang lori je lalu. Terang-terang cakap, cuma lori yang lalu kat sini dia tak ada bawa barang. Dia lori kosong je. Kalau lori kosong pun lalu jalan dah rosak, korang fikir sendirilah, nak salahkan driver lori juga ke? Cuba korang fikir secara logik akal dia. Aku kalau yang bukan sebangsa dengan aku, seagama dengan aku, kalau dia cakap macam itu, aku tak heran. Sebab kita dah tahu dah dekat mana tempat dia kan. Yang aku pelik je, orang yang sebangsa dengan aku, seagama dengan aku, boleh percaya, boleh ikut pula kan. Satu aku nak pesan kan, kita kat dunia lagi tau, bukan kat syurga tau. Masalah kami ni pun tak pernah nak diselesaikan. Lepas tu buat kami macam kambing hitam, tunding jari sana sini kan, daripada lori macam kami ni. Korang tengok sendirilah. Aku tak nak cakap lah aku dekat mana kan. Tapi korang tahulah aku kat mana kan. Takkan dekat Zimbabwe kot kan. Ni lori kosong je lalu sini, bukannya lori ada isi kan. Pun jalan rosak, nak sembang apa? Dan kebanyakan jalan yang rosak tu dia ada takungan air. Ni air ni kalau tak disalirkan dengan baik kan, memang rosaklah jalan tu. Pelik lah. Asal jalan rosak je salahkan lori. Korang tengok sendirilah. Tak nak cakap lah dekat mana kan. Nanti tahu aku dekat mana, susah lah. Tapi aku akan kat Zimbabwe ni tau. Ini pun nasib lah, dah turap kan. Orang kata boleh lah, apa ni, boleh lah tutup air tu sikit kan. Tapi yang ni jaga-jagalah korang Fikir-fikirkan.